Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang pelaksanaan aktiviti permainan papan bacaan interaktif serta kebaikan dan juga kesannya terhadap perkembangan murid di dalam bilik darjah. Aktiviti ini sangat sesuai dilaksanakan untuk murid terutamanya tahun 1 hingga tahun 3, khususnya murid tahap 1 yang sedang membina asas literasi membaca dan juga menulis. Pada peringkat ini, murid sangatlah memerlukan pendekatan yang menyeronokkan, berstruktur dan juga berpusatkan murid bagi memastikan mereka ini lebih mudah untuk memahami dan juga menguasai kemahiran membaca. Melalui permainan ini, murid dibahagikan kepada kumpulan yang kecil supaya setiap ahli berpeluang untuk mengambil bahagian secara aktif. Selepas murid-murid dibahagikan secara berkumpulan, satu kumpulan akan melempar kedua-dua dadu untuk menggerakkan penanda. Jika penanda tersebut berhenti di petak cabaran, murid akan dikenakan denda dengan mengambil satu kertas cabaran di papan tersebut dan murid tersebut perlu membina ayat berdasarkan dua perkataan yang telah tertera pada kertas itu. Seterusnya, dadu akan diberikan pula kepada kumpulan yang lain untuk membaling kedua-dua dadu tersebut. Jika murid kumpulan lain berhenti di petak baca, murid tersebut akan mengambil satu kertas dari poket yang berlabel kad pada papan tersebut dan murid tersebut perlu membaca secara kuat serta mengejanya dengan betul. Jika murid itu membaca perkataan tersebut dengan cara yang salah, guru akan terus membetulkan cara sebutan ejaannya supaya murid boleh mengikutinya dari segi ejaan dengan baik dan juga betul. Permainan ini akan dimainkan secara bergilir-gilir hingga penanda itu sampai ke petak tamat. Kumpulan yang pertama sampai terlebih dahulu akan dijadikan sebagai pemenang dan guru boleh memberikan satu penghargaan kepada kumpulan yang menang seperti hadiah supaya murid kekal bersemangat. Antara kebaikan utama aktiviti ini ialah dapat meningkatkan lagi kelancaran bacaan murid. Apabila murid membaca secara kuat dan juga berulang kali, mereka menjadi lebih yakin dan juga kurang rasa takut untuk membaca di hadapan rakan-rakan. Secara tidak langsung, ini dapat membina keyakinan diri dan mengurangkan lagi rasa gugup mereka. Selain itu, aktiviti ini juga membantu memperkayakan kosakata murid dari segi kad bacaan dan kad cabaran yang mengandungi pelbagai perkataan dan ayat akan mendedahkan murid kepada perkataan-perkataan baharu. Apabila mereka membina ayat berdasarkan perkataan tersebut, mereka belajar untuk menyusun struktur ayat dengan lebih teratur dan juga gramatis. Secara keseluruhannya, permainan papan bacaan interaktif bukan sahaja dapat meningkatkan lagi kemahiran membaca, malah dapat memberikan kesan yang positif dari segi kognitif, sosial, emosi dan juga perkembangan bahasa murid. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna, menyeronokkan dan berpusatkan murid, khususnya bagi murid tahap 1. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.